Adakah kita semua akan merasa kepik kubur? Maka apakah amalan untuk mengelakkannya? Tak boleh elak, melainkan doa daripada Nabi. Semua orang beriman akan dikepik oleh kubur. Dan orang kafir, kepik juga. Tapi berita baiknya, kepik kubur orang beriman ini, kata hadis sahih, seperti mak kepik anaknya di atas dukungan. Kepik tak mau jatuh. Faham lagi? Mak dia, kalau dia pegang anak dak kepik, jatuh dak anak tu kalau jalan. Jatuh. Dia pun kepik kuat sikit. Supaya anak itu lekat. Itulah cara kubur mengepik mayat orang beriman di alam barzah. Ini sahih. Ada pun dia kepik orang kafir ialah kepik murka Allah. Sama macam Undertaker kepik kepala kita. Tak sama dengan mak kita kepik kita masa baby. Sama tak? Masa Undertaker kepik orang. Tapi tubik tahi. Tahu tak?